kencing manis dah berapa lama? Tahun lepas kena. Berapa ibu baca? Mula-mula kena tu 19. Sebelum ni ada try produk-produk lain ke? Ada try. Banyak dah try. Tapi saya lebih ke macam suplemen, lepas tu plus dengan macam traditional macam tu lah. Sebelum ibu buat hospital ada try? Ada try juga. Ada juga? Ada try juga. Metformin lah. Ya betul. Itu pun baru 2 bulan saya makan. Sebelum ni saya tak makan. Mula saya dah try ni, saya macam tak berapa nak confident kan. Tapi saya tengok dia punya feedback, review semua. So tak apalah, saya cuba. Sekarang alhamdulillah, sekarang bacaan saya bawah daripada 10 lah. Kalau nak ikutkan daripada saya punya ni, sekarang ni dah macam back to normal lah. Sekarang ni dah, kalau macam pagi saya check 5.3. Lepas makan saya check bawah 10, 8. Itu kira standard lah. Lepas tu malam bila saya check balik 6.3. Macam tu lah. Saya makan 3 botol loh. 3 botol. Rasa kesan dia tu 2 botol. Ada kesan apa yang akak rasa dari segi kesihatan akak lah? Alhamdulillah saya punya kolesterol pun dah tak ada. Okey, saranan saya siapa yang ada penyakit kencing manis yang atas 10 boleh try. Try dulu 1 botol. Try dulu 1 botol. Mula saya tak berapa kemudian saya try dulu 1 botol, tengok macam dah turun sikit. Okey, saya try lagi 1 botol. So 2 botol baru saya punya bacaan kencing manis tu drop. So sekarang ni alhamdulillah saya dah makan pun saya dah langgar, air manis pun saya dah bedal, ABC pun saya dah bedal. Happy lah. Happy Happy lah.